lelaki red flag. Ted adalah lelaki yang bila dia lari, ada masalah, dia putuskan untuk tidak menghadapi. Dia pergi. So, do you think orang yang macam ni boleh melindungi kita, boleh hadap susah senang dengan kita? Sebab yelah, dia tak nak serabut. Bila serabut je, terus lagi. Hello, tidak ada kehidupan yang tidak ada masalah. Tidak ada kehidupan yang tidak ada ujian. Alright? Yes, kita perlu tempoh untuk bertenang, tapi bukannya lari. Bila kita dah bertenang, kita kena still hadap that ujian. Kita still kena hadap that halangan. Masalah perlu diselesaikan. Kita perlukan perbincangan. Kita perlukan communication. Bukannya terus diam dan harap benda tu tiba-tiba settle sendiri. Tak. Boleh difikir-fikirkan, kan?